Wang Kelian boleh masuk Thailand. Turn right on 226 Jalan Kaki Bukit, Wang Kelian. Oh, traffic light kat depan. Sini tak ada traffic light. Aduh, Kaki Bukit, Wang Kelian. In 5.3 kilometers, you'll arrive at viewpoint Wang Kelian. Your destination will be on your left. Okey, terima kasih Wes. 5 km lagi. Kampung Aman, Jalan Sahabat. Oh, memang nampak aman lah. In 4.4 kilometers, turn left on 7 Jalan Taso, Kaki Bukit, Padang Besar. Jalan Tasuh, Kaki Bukit, Padang Besar. Dah nampak. Bawah ni rasanya railway ni. Itu yang jalan naik jambatan sikit depan tu. Tapi takkan railway lalu ikut Tasik. Tasik bawah ni. Tasik. Sebahagian daripada Tasik. Titik jalan dia besar. Best travel. Jalan kampung. Kita bukan nak sesak-sesak. Cantik jalan-jalan kampung. Lalu kampung nak pergi Wang Kelian. Ini boleh terus masuk Thailand ni. Apa dia tulis depan tu? Kaki Bukit 5, Wang Kelian 11. Tengok pokok-pokok ni, hutan simpan ni. Kaki Bukit, Thailand, Gua Kelam, Wang Kelian. Boleh pergi Thailand kita. Pasport ada In bawa. 900 meters, turn right on 226 Jalan Kaki Bukit, Wang Kelian. Pasport ada bawa. Jangan main. Kita akan mula mendaki. Ya. Ini mak motor cukup suka ni. Lap-lap macam ni. Pacak ni. Tu dia. Kita nak naik Wang Kelian. Tu dia. Kaki Bukit. Oh, Pusat Latihan Kenegaraan Kaki Bukit. Ambil kau. Eloklah pun bagi khusus kat dalam hutan macam ni. Jauh dengan manusia. Oh, jalan memang pacak. Potong. Dahsyatlah. Sikit lagi. 750 meter lagi. Come on. Police State Park. Oh, ini kawasan terpelihara. Ini mak motor suka lah jalan macam ni. Oh, tu dia view park. Sudah nampak atas sana. Sudah sampai. Oh, Wang You'll arrive. Your destination will be on your left. Okay, thank you, In 300 meters. Okay. We arrive. Sikit
Sikit lagi. Kita tengok biar dia sampai. You've arrived. Destination is on your left. Oh, parking depan sana. Oh, ada tempat parking. Boleh parking. Oh, cantik. Sudah sampai. Alhamdulillah. Untuk pertama kalinya kita sampai ke viewpoint Wang Kelian. Selalu kita tengok YouTube saja orang-orang pergi kat kawasan ini. Hari ini kita sampai, kita jejakkan kaki. Ini naik atas lagi terus ke Wang Kelian. Tadi kita daripada bawah sana. Kita naik atas. Dia ada bagi boleh naik atas, tapi kita tengok macam mana. Nampaknya tak jauh. Kalau tak jauh jalan kaki je. Okey. Itu daripada atas tu Wang Kelian di atas. Okey, kita teruskan perjalanan. Naik atas pakai bagi RM2. Ini bagi dia. Okey, kita jalan kaki je lah. Ini masuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk first time ke viewpoint. Ini daripada atas. Oh, sudah mula nampak. Ini daripada bawah tadi. Kita nampak naik. Sudah boleh nampak. Tu bagi turun. Sudah mula nampak. Nampak putih-putih. Sudah mula nampak daripada atas viewpoint. Main viewpoint. Ada orang jual-jual kat atas ni. Alhamdulillah sampai juga akhir ni. Wang Kelian. Okey, itu bagi daripada bawah. Ini sampai ke viewpoint dia. Ni teropong pun tak apalah. Menangan sana Tasik Timur Tasuh. Ini ada cerita Bukit Cabang. Sama pemandangan Pokalih.
304 meter viewpoint Wang Kelian Perlis. Ini arah Timah Tasuh. Mak, tak ada situ. Ini Timah Tasuh. Kemudian ini Beruk Kantoi. Ini Beruk Kantoi. Ini pemandangan tu. Sana Tasik, Timah Tasuh. Yang kita pergi, yang aku pergi sebentar tadi. Tasik Timah Tasuh. Itu dia. Okay, itu jalan naik tadi. Di sana mana nih cepat. Tutup aja itu. Tutup aja. Oh, tutup ingat itu. Apa itu bis kira? Ini 1, 2. Sekarang kita nak gerak balik. Tadi kita dah naik atas, bayaran RM5. Viewpoint RM5, kemudian masuk tadi Tasuh Lake Resort. Parking kupon dia RM5. So sekarang ni kita nak gerak balik dalam pukul 3 petang. Bukan gerak balik, kita gerak turun dan mencari makan sebab perut pun dah mula memainkan irama keroncong. Okey, sekarang kita mau bergerak. Kita mau bergerak turun daripada Wang Kelian viewpoint. Ini akan menuruni bukit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Moga selamat dan dipermudahkan. Perlahan kita akan menuruni bukit. Ya, viewpoint ni tadi di sebelah kanan atas tu. Tak jauh, lebih kurang dalam 300 meter lah tu atas tu je. Lebih kurang 300 meter lah, naik bukit sikit. Apa ada kisah. Duduk sekali tarik nafas je sampai. Nak turun kalau tak larat sangat bergolek je. Buat macam tinderam padan muka aku. Iyalah. Okey, kita teruskan perjalanan. Kita layan view turun macam mana. Tengok dia punya corner. Tapi tak tinggi sangat, tak jauh sangat. Tak ada macam naik kat genting. Okey je. Kita layan view turun. Naik genting, naik Bukit Fraser Hill, atau naik Cameron melalui Tapah. Lagi tik jauh.
lagi dia punya cornering. Ini kurang lah, tak berapa sangat. Jalan pun cantik. Mak motor memang suka macam ni, main lap. Dia potong 90, 100 darjah dia pusing. Layan je. Ini kita lepas je, bukan mau tekan minyak. Ya. Oh, dahsyat. Yes, Atiba naik atas. Saya sudah sampai. Atiba pun boleh sampai, jangan bimbang. Okey. Ini dah tak berapa sangat dah. Ini dah hampir sampai ke bawah. Okey, cukuplah view tu. Continue on Route 7 for 6 kilometers. Kita teruskan perjalanan ke arah Padang Mangit. Okey, ini apa ni? Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda. Okey. Kita teruskan perjalanan untuk mengesan satu mi kuah viral, iaitu mi kuah Pak Lah di Pekan Kangak. Polis Muda. Oh, jauh pula polis. Sekarang kita sudah berada di Pekan Kangar. Di sebelah kiri ni hospital, komplek, komplek IKS Belia dan Sukan Negeri Perlis. Ini Pekan Kangak. Kita nak balik, turun ke Jitera. Jadi kita turun hala ke Kuala Perlis Alustaq. Taran Datuk Sheikh Ahmad. Bandar Kangar. Daulat tuanku, saya lalu. Kanan KPJ. Ni terus kita akan turun jalan ni sampai ke Alustaq. Kawasan Napoh. In 500 meters, turn right on K263 Jalan Kampung Alor Janggus. Kita pergi seterusnya. Kemudian masuk jalan Kampung Alor Janggus. Ya. Ini ada. In 300 meters, turn right.
Kita dah keluar daripada masjid, dah solat maghrib dan solat isyak. Turn right on K116 Sekarang kita mau menuju ke arah Alustar. Kita meneruskan perjalanan ke arah Alustar. Sudah berada di Lebuh Raya Plus, Mahala ke selatan, keluar daripada exit Tol Jitra. Plazatul Hutan Kampung 1 kilometer. Ya, Plazatul Hutan Kampung, kita berada di sini. Okey, kita exit Alustar Utara. (178) Alustar. Ya, mana dia RFID kanan sekali. RFID. RFID. In 200 meters, turn left to K8 Jalan Langgar. Then turn left. Okey. Berapa daripada hutan kampung? Oh, 32 sen saja. Okey, thank you. Daulat tuanku. Turn left. Tengah Then turn left on K8 Jalan Langgar. tengah malam sampai ke Alustar.
Alustar. Alustar di berhampiran di belakang Balai Seni Negeri, belakang dataran Darul Aman kot. Ini dia punya, ada satu menara Alustar 250 tahun. Itu di sana Jabatan Agama Islam. Ini dah, ini bangunan kedai. Okey, ini Alustar di waktu malam sekarang. Di malam di Alustar. Ini ada rumah tradisional. Nama Balai Seni Negeri. Pekan Rabu pada waktu malam. Pekan Rabu di Alustar pada waktu malam. Pekan Rabu. Kalau siang tak boleh main. Kalau siang orang ramai. Kita datang malam, tengah-tengah malam, itu pun kereta banyak ni sebab cuti. Ini dia Pekan Rabu. Pekan Rabu pada waktu malam. Keadaan sunyi, sepi. Kalau siang-siang, minta maaf lah nak dapat suasana macam ni di Pekan Rabu ni. Ini tenang, damai. Itu Pekan Rabu. Tapi dah pukul berapa ni? Pukul 12 lebih. Masih ada orang berniaga lagi ni. Sebab time cuti sekolah. Sebelah Pekan Rabu ni ada dataran sungai. Ini dataran sungai. Tapi semua dah tutup lah. Oh, dataran sungai. Dia nak buat macam Sungai Melaka. Tapi nampak air dia, air tumpat. Okey. Semua kedai tutup. Okey, ni sungai. Sana Pekan Rabu. Alustar malam jam 1 pagi. Di dataran Alustar. Masjid Zahir waktu malam. Pemandangan daripada City Square, Medan Bandar Alustar. Ni Masjid Zahir. Sana menara Darul Aman. Tu Majlis Agama Islam. Ini tak rumah budaya. Ini dataran ni, ramai lagi budak-budak. Sekarang ni dah jam 1 pagi. Ramai lagi budak-budak. Medan Bandar Alustar, City Square. Ni Masjid Zahir pada waktu malam.